والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang terbuka dengan keduanya pendengar dan pelihat, samuk dan basar, oleh tiap-tiap maujud. Apa tiap-tiap maujud? Daripada segala zat dan warna dan suara. Baca dah ke situ. Yang terbuka, terbuka ni inkishaf. Tapi bukan makna inkishaf, dipanggil min itlaqil lazim wa iradatil mansub. Sebut terbuka tapi nak makna nyata dah. Ittidah dipanggil dah. Sebut inkishaf tapi nak makna ittidah. Kalau lazim daripada terbuka, ternyata begitu dah. Lazim daripada terbuka, nyata. Kalau kita tengok pada langkah dia mau masuk pada ni, tak tahu lagi, dia dah sudut saji. Bila kita buka, terbuka tu saji, nyata. Itu dah. Nyata mana jelas. Jelas nyata. Jadi sebut terbuka tapi bukan nak makna terbuka. Kerana kalau terbuka berarti tertutup sebelah tu. Bila tertutup berarti
Sini tak apa tertutup pun. Sebab bukan ilmu dah. Kalau ilmu tak boleh. Kerana ilmu terdahulu jahil kalau tertutup kan. Lazim daripada tertutup bermakna ilmu Allah sabqul jahl, terdahulu bodoh, tak tahu. Supaya kita tak tahu lauk apa ada mau tulis haji tu dah. Bila buka baru tahu. Tu baru tahu. Kalau ilmu tak boleh kata tertutup sebelum tu. Sebab lazim daripadanya ada lazim daripada tertutup tu berarti dulunya Tuhan tak tahu. Baru tahu, tak boleh. Tapi kalau sifat sama basar, pendengar dan terlihat, tak apa. Sebab apa? Sebab ini muta'allaq, tempat sakut bagi ta'alluq pendengar pelihat. Mana tempat tuju pendengar pelihat, jadi melihat gapo, mendengar gapo. Jadi tiap-tiap benda maujud, tiap-tiap benda ada lah. Jadi sebelum benda tu ada, Tuhan tak lihat, Tuhan tak dengar. Ya. Tuhan tak lihat, Tuhan tak dengar. Pekak lah. Tak lazim pekak, tak lazim buta. Sebab sedia kala ada di zat Tuhan sifat mendengar melihat, maka Tuhan tak pekak, tak buta. Hanya dipanggil patut pada sedia kala layak Tuhan itu nak mendengar dan nak melihat. Nisbah makhluk yang belum ada, belum wujud. Oh, sakit dekat ni. Jadi makna melihat Allah, mendengar Allah ialah nyata dah. Nyata oleh tiap-tiap maujud dengan bersepakai di zat Tuhan sifat sama dan basar, pendengar melihat. Jadi bila kita kata Tuhan melihat, Tuhan mendengar, jangan duk buka biji mata, basah telinga, bui tumpu yang sepenuhnya, yang macam gitu. Itu mendengar melihat kita. Mendengar dan melihat Allah Ta'ala makna dia nyata segala perkara yang mawujud, yang ada. Kuk sifat pendengar dan melihat dia. Asal benda tu ada, nyata belaka di pendengar melihat. Itu makna mendengar dan melihat. Jadi boleh tak kita kata Allah mendengar melihat? Boleh. Dan Allah mendengar tak kita sekarang ini? Mendengar. Melihat ada kita sekarang ini. Melihat. Apa makna kita faham? Yang ni kita tu nyata di Allah Ta'ala ku sifat pendengar dan melihatnya. Lain daripada nyata ku sifat petahu dia. Pengetahuan dia tu nyata juga. Nyata ku pengetahuan lain. Nyata ku pendengar melihat lain. Lain tu lain jalan nyata. Bukan lain benda nyata. Benda nyata kita lah. Belum ada kita tu hanya nyata ku pengetahuan petahu dia. Supur dengan ada dah. Aku petahu dia tu. Maksudnya macam hidup kita kepek gini ni. Bila lagi Tuhan tahu? Sedia kala lagi Tuhan tahu hidup kita kepek gini ni, sedia kala lagi. Lagu ni lah, sebiji gini dah. Bukan tahu kepek, tapi buat tengok, oh kepek lagu ni, baru tahu. Kepek banyak mesej juga. Kepek kembali lah, kan? Kepek kecil halu lah, kepek batal lah, jadi kepek ke? Kepek gini ni, sebiji gini ni. Bila lagi Tuhan tahu? Sedia kala lagi. Tapi Tuhan lihat hidung kita kepek ni bila? Bila kita ada. Tuhan dengar hidung kita kepek ni bila? Bila kita ada. Belum kita ada, Tuhan dengar ada hidung kita. Tuhan lihat ada hidung kita? Tak lihat.
Sebab apa? Sebab kita tak ada. Patut tu kita tahu. Apa tak tahunya? Tahu ilmu. Tahu ilmu. Nyata kau sifat ilmu lain. Nyata kau sifat pendengar melihat lain. Lain tu apa? Lain tu orang panggil jalan nyata. Bukan benda nyata. Benda nyata kita lah. Tak ada lain dah. Ada pun kita boleh jadi tahu lagu lain, tengok lagu lain pula kat sini, lihat lagu lain pula, tahu comel ni tina kita nak syuting jadi bini ni apa kena aku TikTok comel bojo pot tengok apa tak serupa tak serupa pasal aku TikTok tu dia boleh edit lah dah, bubur putih-putih sikit dah, kiri-kiri sikit orang boleh tu, boleh jadi tu hendak lagi lah. Apa dia lihat sebiji, apa dia nyata tak ada menyalahi sedikit pun, tak kesok sedikit pun, tak menyalahi sedikit pun, sebiji gitu. Warna yang masuk dalam pejabat dia kerja pejabat lah. Sejak bila kerja sini? Gapo dia tiap-tiap benda maujud tu? Bayan pada kata tiap-tiap maujud. Daripada segala zat. Baca-baca dah dia kami. Tak tahulah kan dia tak tanda. Daripada segala zat. Mana Tuhan nyata zat kita kau pendengar lihat dia. Tuhan lihat zat kita, Tuhan dengar zat kita dah. Zat rambut kita, asal kata zat maqama bi nafsihi, dia dengar belakang, dia lihat belakang. Dan warna hitam di rambut kita, dia lihat, dia dengar. Dan suara keluar daripada mulut kita ni, dia dengar, dia lihat suara. Kita tak boleh lihat suara, dengar suara. Dan lain daripada itu tak kira, asal kata benda ada dah. Baik. Dan ta'alluq keduanya, ta'alluq mana hijau dah. Itulah yang ngomong ta'alluq ni apa? Talabu sifati. Apa dah? Definisi dia. Talabu sifati amran talaban zaidan min qiyamiha fi zat. Talabu sifati, tuntut oleh sifat amron akan pekerjaan. Talaban zaidan, akan sebagai tuntut yang lain. Min qiyamiha bizat, daripada berdirinya sifat tu di zat. Hijau lain daripada hijau sifat asal kena ada di zat. Sifat ni kerja asal dia ada di zat. Ta'alluq ni apa? Hijau lain berarti. Hijau lain berarti dah. Hijau lain berarti. Ta'alluq kedua, dan bermula ta'alluq keduanya sama bahasa pendengar melihat ni ta'alluq inkishafin, ta'alluqun kishafin. Hijaunya tu, tapi nyatanya nyata muqayyad, dia panggil inkishaf muqayyad. Muqayyad apa? Muqayyad bil mawjud, nyata dengan tiap-tiap yang ada. Tak seperti inkishaf ilmu. Inkishaf ilmu dipanggil inkishaf mutlak. Mutlak ni maknanya wujubiyan kana au adamiyan. Tak kira bahasa ada ke benda tu atau bahasa tak ada ke benda tu. Wujudiyan kana au subutiyan kana au adamiyan kana, tak kira. Itu mutlak dia panggil. Benda tu ada ke, sungguh saja ke, atau bahasa tak ada ke. Tak ada tu pula ada dua.
tak ada tapi mafhum sungguh ke, atau tak ada, memang tak ada, semua tidak ada, seperti mustahilah, benda-benda yang tentu tidak, Tuhan tahu tak? Tahu. Tuhan tahu benda mustahil, Tuhan tahu benda jaiz, Tuhan tahu benda wajib, semua. Tak kira apa saja, asal kata benda tu maklumat, ma min sya'nihi an yu'lama, dia bagi itu maklumat ni ma kara min sya'nihi, ma kara min sya'nihi daripada sya'an dia. Sya'an maknanya kelakuan dia tu, an yu'lama, bahawa boleh diketahui. Itu bagi maklumat, benda boleh diketahui, gitu. Dah. Sudah lah. Hai. Sudah. Seminggu dah batal ni. Bismillah. Balik lagi hari itu tak ada suara tu, jamu. Jamu kami ada makan. Assalamualaikum. Jahat boleh suara ni. Ni ada suara lagi. Batu tak ingat lagi. Ubat batu tak boleh makan. Jadi baru cahaya maksud ni. Kuat dah pun. Habis 2 botol dah ubat batu. Aduh, tu malah buat. Malah nak buat rasa lima. Malah dia. Artinya arti inkishaf terbuka. Terbuka ada, tapi kita sebut dah tadi min itlaqil lazim, sebut terbuka, wa iradatil mansub. Tapi nak makna bagai yang melazimi daripada terbuka kau itu nyata. Jadi nyata ta'alluq sama asal mendengar dia ni ialah nyata. Seperti ta'alluq ilmu, seperti ini nak banding pada pihak nama sama, bukan sama pada hakikat. Kerana inkishaf ilmu lain, nyata ku pengetahuan lain, nyata ku melihat lain, nyata ku mendengar lain lah kau tu. Kalau nak mudah faham kan, ni misal li taqribil fahmi. Jadi jangan duduk khayal tu kan. Nak faham mana lain tu apa. Misal contohnya, kita tahu buah durian dengan lihat buah durian, dengan sentuh buah durian, dengan hidup siung buah durian, dengan kecap buah durian, sama tak? Tak sama. Tak. Tahu buah durian, tahu lah. Dia mau tahu buah durian, tahu. Biasa tengok tak? Kita tengok lagi. Tahu. Macam orang di Afrika tak ada uli. Hidup saya pelajar Nusantara adalah Indonesia atau Indonesia kata. Dua asal uli ni kawasan kita. Ada tak? Belum lain uli ada. Tak ada tak? Tak ada sih. Jadi dia tak tahu orang Afrika, orang Arab kalau tak tahu uli ni. Orang di Nusantara ni tunjuk ke dia. Ni gambar buah durian. Ibu tengok. Ni buah durian ni. Saya dengar gitu je. Orang kata buah durian ni ada di kawasan Nusantara ni. Bentuk dia berduri kulit, isi kuning. Ni baru tengok gambar. Jadi tahu dengan lihat, tengok sama tak? Tak sama. Lepas tu awak balik
Malaysia nanti nak mari Mekah pula. Bawa rasa Uruye kan. Ya pun balik cuti jangan pergi Mekah jatuh ni. Balik Malaysia sudah molek musim Uruye. Ya pun beli sepatu boleh kotak kargo cuma wajib Mekah. Naik Mekah pula. Sampai Mekah tunjuk ke kawan-kawan dia, saya ni. Ini Waluye ni. Oh, tengok sungguh dari depan. Wah, itu tengok gambar. Ni tengok sungguh dari depan. This one you want, this or this. Oh, Masya Allah. Alah, RM1.20 tadi lah. Oh, ya beli. Aduh. Tak tahu kena ngunyah lelah ngajar pula. Terima kasih. Thank you. Oh, dia speaking orang ya. Ada. Jadi kawan dia tengok, oh ni bodoh je ya. Oh, nah. Lepas tu dia pun hidup. Oh, bang dah. Baru tahu tapi melalui bang. Cekor pula. Makan pula, kecap pula. Oh, tahu pula. Tahu melalui kepekejap, melalui penghidu, melalui pelihat. Sama lah dengan melalui pengetahuan. Walaupun semua-semuanya natijahnya tahu kan. Tapi tak sama jalan nyata tu kan. Jalan nyata tu. Payah sikit lah. Sebab sebab tu Mu'tazilah kan. Dia engkar sifat sama basar. Dia engkar sifat sama basar. Dia kata tidak adalah sama basar tu melainkan ilmu. Tak ada sama basar. Tak ada pendengar pilihan. Melainkan semuanya ilmu. Sebab dia tak faham natijah dengan wasilah dengan royo ni kemuncul dia lah natijah dia. Jadi dia hukum ke sama basar tu ilmu. Bila kata Allah yasma'u syai' mana ya'lamu syai'. Allah yubsiru syai' melihat sesuatu mana ya'lamu syai', mengetahui sesuatu. Diklik situ. Itu Mu'tazilah, dia engkar sifat melihat dan dengar. Kita tak engkar. Pelihat lain, pendengar lain, bertahu lain. Walaupun ghayah mana? Hujung natijah tu kembali kepada ittibah, nyata. Dan nyata tu juzuk daripada ilmu. Tapi bukanlah wasilah dia sama lah. Bukan. Minta izin makan, we pelegak kau. Gitulah. Habis. Dan wajib atas kita. Wajib atas ni wajib syarat lah kan. Mana talabu fi'li, talaban jazimah. Syarat untuk kita tahu i'tiqad, pegang, yakin, jazam akan sebagai tuntut yang putus. Bagaimana tuntut yang putus? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita i'tiqad dengan benar. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan dijanji dosa seksa api neraka kerana kita tak i'tiqad. Apalagi kalau kita engkar, itu bukan janji seksa, janji kekal dalam seksa kan. Kekal dalam seksa. Itu wajib syarat. Macam semaya 5 waktu lah, wajib syarat. Semaya dituntut oleh syarat sebagai tuntut yang putus. Bagaimana? Dijanji pahala syurga kerana kita menunaikan semaya dengan betul dan ikhlas. Kaya itu dengan betul dengan ikhlas.
Dan ia jadi seksa, dosa seksa neraka kalau kita tidak mendirikannya, menunaikannya. Atau tunai tapi tak betul. Tak ikhlas. Ataupun tak tunai dulu. Tapi sebaliknya kalau kita engkar bahawa kewajipan itu bukan janji seksa lagi, janji kekal dalam seksa. Gitu kan. Itu kita yang gitu nak mudah faham bandingnya. Sebab etika ni amalul qalbi, amal hati. Dia tak nampak rokok sujud sini. Tak nampak dulu rokok sujud. Lepas tu orang tak ambil padi lah. Tak ambil peti lah. Kalau semaya tu nampak juga lah rokok sujud. Lepas tu ramah juga orang semaya. Tapi kami etika, kita tak ada orang nampak duduk dalam perut hati kita. Orang tak ingat lah. Kita pun tak nak kata awak etika pada balik. Sebab kita mana nampak. Saya tak nampak habis syu'ib etika ke apa. Habis syu'ib tak nampak. Saya etika ke mana? Sebab dia amalul qalbi lah. Amal hati masing-masing. Tadi sahibul bait adraka mafiyah. Tuan rumah lah, dia tahu apa dalam rumah dia tak? Lepas tu asbabur riddah yang paling bahaya sekali ialah hati. Kalau dengan lidah dia ucap perkataan yang boleh menjatuhkan kafir, kufur, riddah, murtad. Seandainya didengar oleh orang yang pandai, orang alim, selalu dah boleh tegur. Jangan cakap lagu ni. Gugur email awak. Murtad awak contoh. Sebab didengar oleh orang. Kalau amalul lisan, amal lidah. Begitu juga amalul jawarih, amalul a'yan, amalul a'dha, amalul arkan. Beramal anggota badan. Kau sujud, kau berala kau. Kalau dilihat oleh orang alim, orang tahu. Tak boleh buat gini ni. Gugur email awak. Boleh jatuh murtad ni. Boleh tegur dah. Tapi kalau amalul qalbi, siapa boleh lihat? Tak ada siapa boleh lihat dah. Macam mana nak tegur? Tak kira duduk makan nasi tiba-tiba, awak tak boleh etika gini. Awak tak maaf saya etika apa-apa. Dah, duduk dalam hati saya etika ni bukan amalan lidah, amalan tangan, kaki, mata, telinga. Tak. Tafhimus syai' fil qalbi. Ya gitu. Tasmimus syai' fil qalbi. Itu mana i'tiqad, akidah. Tanya akidah ni apa? Tafhim. Tasmimus syai' fil qalbi. Seming sesuatu, seming. Terjemahan tasmim, tak sok mimim. Apa Ustaz? Melayu. Tasmim lah. Menanam sesuatu dalam hati. Itu. Tasmim syai' fil qalbi. Menanam sesuatu dalam hati. Seming lagi. Konkret sesuatu dalam hati. Wa tafhimu syai' fil qalbi. Dan memahami sesuatu dalam hati. Semua amalan hati tu. Faham apa? Bi anna syai'a la yakunu illa kadza. Dengan bahawasanya sesuatu itu tidak adalah ia melainkan lagu yang kita faham, lagu yang kita seming pula. Tak ubah. Marilah gajah imam mana pun gini, tu yang panggil etika. Tu panggil akidah. Tak ubah. Macam mana kita nak tegur? Mana kita nampak? Awak ni etika tak betul ni. Awak tahu mana? Kasyah. Mana boleh pakai kasyah dah. Kasyah ada kasyah syaitani. Ada kasyah rabbani. Kasyah syaitani melihat aib-aib manusia. Sebab tu orang wali bila dia nampak aib manusia dia lari. Sebab dia tahu itu kasyah representer. Apa? Suka lihat aib manusia lah. Yang ni berat ni. Berat yang ni. Sudah.
Kalau orang tak ngaji ya, ni biasanya orang tasawuf lah ni. Orang wirid toreka atau apa. Siapa satu masa dibuka benda tu. Kita tengok kau kan, pak. Dia kerja mata. Mana nampak tak comel yang ni dah. Ibu tengok dia lagi. Tetap nampak. Oh, nampak benda tak baik. Kali dia lekat situ. Mana? Dia pun kata, entahnya ada merogoh ke dia. Oh, ya sekarang. Selalu ada. Selalu. Kejut orang tu. Gila yang ni wali ni. Tahu aku dah. Dia tak wali lagi. Pasal dia ikut kasyah syaitan. Mana? Syaitan suka bila kita boleh lihat aib-aib manusia dah. Oh, yang ni gini. Oh, dia ni nak ni. Oh, curi yang ni. Oh, ni main anak dara orang ni. Oh, main dengan bini orang ni. Dah. Syaitan dia suka benda tu. Orang yang tak faham. Dia kata, tu wali ni. Dia tahu aku buat apa. Belum wali tu. Sebab kalau wali sungguh, pak, dia tengok je benda tak baik dia orang dah. Astagfirullah. Dia tak tengok. Dia buat lari nak mata. Sekali pun dia nasihat, umum nasihat. Dia tak akan kata, ni buat kau ni. Tak ada. Dia buat umum. Dia kalau boleh tu tutup, tak suruh nampak. Kalau tak baik tu, tak. Kalau tak baik tu, tak suruh nampak. Jadi nak cerita dia, dalam banyak-banyak asbabur riddah, amalul qalbi, i'tiqad ni lah paling bahaya sekali. Pasal orang tak nampak, dengar pun tak boleh, nampak pun tak boleh. Hanya tuan empunya hati tahu apa hak dia seming, hak dia tanam dalam hati dia, dan apa hak dia peher dalam hati dia tu. Tengok. Sebab tu orang tak ambil cara mana buku etika ni. Kalau semaya, ramah lah. Poso, orang ramah. Nak poso dah kita ni, masuk rajak lah. Rajak Syaban, Ramadan. Pasal boleh nampak. Dia pakai begar siang hari kan. Tak poso lah tu. Dia akan begar pukul 11 pagi. Kira-kira dah tak poso. Kira-kira dah tak poso. Masih boleh dilihat. Poso ni meneher dah. Apalagi kalau semaya, baca Quran, lagilah boleh dilihat. Kalau etika tak boleh lihat, tak nampak. Kita sendiri kena tahu. Oh, etika gini wajib Oh, etika ni tak boleh sesat etika tu. Kita sendiri kena mengaji. Tengok. Dan wajib atas kita, wajib syarak atas kita, siapa kita mukallaf. Wajib atas kita yakni mukallaf. Wajib apa? Bagi wajib oleh i'tiqad, oleh berpegang dalam hati, tasmim dalam hati. Mana? Tasmimu syai' fil qalbi, seming sesuatu yang dia nak bagi tahu hari ni dalam hati. Wa tafhimu syai' fil qalbi, dan faham sesuatu yang dia nak bagi tahu ni dalam hati. Faham dengan putus jazam. Itu dia panggil i'tiqadul jazim tu. Tafhimu syai' fil qalbi bi anna syai'a la yakunu illa kadzalik. Wajib atas kita oleh i'tiqad, berpegang dalam hati, bahawasa, yani akan bahawasa, inkishaf, mana nyata, yang hasil, yang dapat dengan sama dengan sifat pendengar itu khabar lain daripada inkishaf. Mana lain ni tak serupa. Amrun mughayarat, lain. Amrun zaidun ay amrun mughayarat, lain, tak serupa daripada inkishaf yang hasil dengan sifat basar, dengan basar. Kita jatuh lah. Jadi nyata kok sifat pendengar itu tak serupa dengan nyata kok sifat melihat. Walaupun sama-sama nyata benda ada. Kita kata pendengar Allah nyata rambut.
Pendengar Allah nyata rambut. Pelihat Allah pun nyata rambut. Sama tak? Tak sama. Walaupun sebut nyata belaka, tapi nyata kok pendengar lain daripada nyata kok pelihat. Gitu dah. Tak sama. Tu. Wajib etikat tu. Walaupun sama pada nama inkishaf, ittidah, nyata tadi. Hakikat nyata tak sama. Dan inkishaf yang hasil, yang dapat dengan tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap daripada keduanya ini sama dan basar. Pendengar dan pelihat tu khabar. Lain dan tak serupa. Lain dan tak serupa, tak sama daripada inkishaf nyata yang hasil yang dapat dengan ilmu, dengan petahu tadi. Petahu. Pengetahuan. Kita terjemah petahu itu supaya selaras terjemah. Selaras terjemah sifat-sifat makna. Kalau kita berbuat an belaka, nak buat an belaka, berkuasaan, berkehendakan, pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, perkataan. Sudah. Perkataan salah lah. Kalam bukan perkataan. Perkata, penutur, pekecek, pengomong, pengobrol. Begitu dah. Bukan perkataan. Pasal perkataan banyak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Nah, qul kata Nabi Muhammad, law kana al-bahru, jikalau adalah air laut ni midadan li kalimati rabbi, ialah menjadi dakwah untuk mencatat tulis perkataan Tuhanku. Perkataan apa tu? Perkataan nafsaniyah dia bagi. Bukan kalimatul lafziyah. Kalimatul lafziyah tak ada habis air laut dah. Kalimatul nafsaniyah. Mana kalimah-kalimah yang dibangsa pada zat Tuhan. Tak berhuruf, tak bersuara. Tapi bukan satu, banyak. Ibarat daripada Tuhan sedia kala lagi. Siap dah apa dia nak khitab, nak tuju kepada mukhatab. Tu. Nak suruh semaya, nak suruh puasa, nak pelanggan kau tu, nak cerita kau ni, siaplah kau dah. Nah, sedia kala lah. Itu kalau kita ikut Imam Abu Asy'ari tu, aqsamul kalam i'tibariyah tu disifatkan kepada kalam berkata sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Duk sungguh dah di Tuhan. Apa dia nak tuju kata dia, nak khitab. Khitab dia nak tuju kata. So, banyak. Tidak so. Kalau air laut tu jadi dakwah, untuk tulis tu, la nafidal bah. Kering dulu air laut. Qabla an tanfada kalimat Rabb. Belum selesai lagi. Ibarat kata Tuhan tak pernah diam dan tak pernah keliru. Senantiasa duk sungguh. Duk sungguh dah. Itu satu pendapat. Satu lagi, senantiasa duk cedek dah. Duk cedek. Ayo sebab takik apa? Ya apa? Ta'alluq kalam ni berkhilaf nanti kita akan masuk perbahasan sifat kalam lepas sama masuk kan. Sami-sami tu nak biasa dengar. Ni lagi Senin apa? Kalau tak faham malam ni tak apa, tak sampai tepat lagi kan. Ta'alluq kalam tu ada 3 kaum. Satu pendapat Imam Abu Asy'ari dan jumhur ahli sunnah Asy'ariyah ni, satu saja takluk kalam, tanjizi qadim. Satu pendapat lagi 3 takluk kalam, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Hak 3 ni tanjizi qadim dia tu cedek. Cedek dah, cedek dia bagi. Apa dia panggil? Yu'iddu kalaman. Tu menyediakan apa dia nak tuju kata. Dengan apa dia menyedia? Dengan perkata yang satu tu. Satu lagi, satu je takluk kalam, tanjizi hadis. So, tanjizi hadis. Mana pendapat
mutakallimin ahli sunnah, guru pada Imam Abu Asy'ari dah. Itu Abdullah bin Sa'id Al-Kullabi, mutakallimin ahli hadis. Itu. Jadi ala kulli halnya semuanya mengisbatkan Allah ada sifat kalam. Sifat kalam itulah kita terjemah dengan berkata. Oh tak ada kamu dewe. Oh aku gitu. Dah. Kamu dewe tak ada. Jawab dah dah. Baik nak tanya. Penutur ada tak kamu dewe? Ada. Penutur ada tak dalam kamu dewe? Ada. Penutur. Oh, orang Madura kita tahu kok penutur ada dalam kamu dewe bahasa Ustaz. Kalau Indonesia ada tak penutur dalam kamu dewe bahasa Indonesia? Ya sebab bahasa Indonesia itu bahasa Melayu juga sebenarnya. Tapi untuk menyatu ke semua, ya bahasa Indonesia. Ada tak penutur? Tanya Abang Syuib. Tak ada. Penutur. Tutur. Tutur tu isim masdar dah dah. Ya kalau dalam kamu dewe kita, penutur ada, bertutur ada. Oh iya dah, cara lah Pancasila kan dah. Biar dia lah nak Pancasila ke rukun negara ke apa belakang tu. Tak masuk dah tajuk itu. Penutur, ada tak penutur? Tak ada. Tutur je ada. Tutur. Bertutur. Bertutur ada. Penutur tak ada. Oh tak ada ni. Pelik juga tu. Kalau bahasa Melayu ada penutur. Ada tak? Ada penutur. Penutur ada, bertutur ada. Bertutur tu sama dengan berkata-kata. Tak sama. Sudah. Berkata-kata. Sudah tak sama. Macam mana boleh tak sama tu? Lah ni saya bertutur tak? Saya bertutur tak? Saya mengajar ni, saya bertutur tak? Bertutur tak? Saya berkata-kata tak? Sama lah bisu ni. Bertutur ialah berkata-kata. Berkata-kata ialah bertutur. Bercakap sama dengan bertutur. Sama dengan berkata-kata. Sama. Berkecek. Kecek itu bahasa Kelantan, itu orang Kelantan. Sama tak? Tapi ngobrol bukan ibu hebat tak? Ngobrol mengobrol. Mengomong. Bermengomong tak ada dah. Berngomong tak ada dah. Tak ada ber dah. Semua tu satu erti. Masdari belakang tu. Bila ada masdari bermakna ada ismi. Azab ni. Nah. Bertutur, berkata-kata sama makna dah. Dia panggil makna masdari belakang. Makna masdari belakang. Bila ada makna masdari, tadi bertutur ada makna ismi. Mana? Penutur. Dia bertutur dengan penutur. Berarti ada juga kita kias. Tak adalah kiasi dia panggil. Boleh juga kita kias. Berkata-kata dengan berkata. Penutur, bertutur, tutur, penuturan. Sama tak lagu tu? Tak sama tu. Tak sama. Penuturan. Berkata, berkata-kata, berkata, perkataan. Sama tak? Tak sama tu. Ya ada makna ismi, makna masdari, makna ma hasala bil masdari. Kalau perkataan tu dipanggil ma hasala bil masdari. Mana? Barang yang hasil daripada perbuatan kita berkata-kata. Bila saya berkata-kata, hasillah perkataan. Dia tak sah nak jadi sifat. Tak sah. Sebab sifat tu mesti qiyam bizatil hayy. Sifat tu mesti berdiri di zat yang hidup. Kalau kita kata perkataan itu ialah sifat, maka sahlah waibah
ataupun signboard ya, ada perkataan Arab kita kata bersifat. Sah tak? Tak sah. Sebab signboard bukan zat yang hidup. Hidup tak signboard? Papan tanda signboard hidup? Tak hidup. Ada perkataan Arab. Ada perkataan. Sah tak dikatakan papan tanda bersifat dengan kalam? Tak sah. Sebab apa? Sebab signboard bukan zat yang hidup. Yang ada di dia bukan perkata, tapi perkataan. Nak dikatakan dia tu bersifat dengan kalam, mestilah zatnya yang hidup. Maka yang ada di diri dia bukan perkataan, perkata. Gitu. Perkata, penutur, pekecek, pengomong, tu. Itu dipanggil sifat. Bercakap. Satu. Yang menunjuk di atas makna satu. Kalau bertutur, berkata-kata, bercakap, mengomong, mengobrol, ikutlah muslimah lah. Hak tu tidak menunjuk di atas satu. Dan dia tidak menunjuk di atas ada. Hanya pahal. Amrun iktibari. Bagaimana? Macam Abang Syuib apa tak? Saya bercakap, saya berkata-kata, saya bertutur. Mana bertutur? Tak ada. Diri Abang Syuib nampak mulut saya bergerak, keluar suara-suara. Kata, ustaz kecek tu. Ustaz duk mengajar. Ustaz sedang bertutur, bercakap, berbicara. Tu. Baik. Habis itu. Dan bahawa sesabit bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, mana? Inkishaf samad, inkishaf basar dan inkishaf ilmu. Nyata kok sifat pendengar, nyata kok sifat pelihat, nyata kok sifat petahu tu. Sabit ke apa? Hakikatun, hakikat. Hakikat mana? Sifat yang diserahkan pengetahuannya, yang kita tafwidkan tentang apakah hakikatnya, hakikat inkishaf tiga-tiga tu kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa hakikat. Hakikat nyata kok sifat pengetahuan macam mana, kita tak tahu. Hakikat nyata kok sifat pendengaran lagu mana, kita tak tahu. Nyata, hakikat nyata kok sifat penglihatan macam mana, kita tak tahu. Serah pada Allah. Tu dia panggil tafwid. Tu dia tak suruh kita tahu dah tu. Hak disuruh kita tahu tu, di zat dia ada sifat ilmu, samad dan basar. Dan dengan bersepakat di zatnya sifat ilmu, samad dan basar, pengetahuan, pendengaran dan penglihatan, atau petahu, pendengar, pelihat, dia maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Dengan makna apa mendengar, mengetahui, melihat tu? Nyata. Cuma nyata kok ilmu, nyata kok pengetahuan, nyata mutlak. Tak kira benda tu ada, benda tu tak ada, benda tu sungguh saja. Tu dah tahu belakang. Nyata kok pendengaran, kok pelihatan, nyata kok pendengar, pelihat, benda ada saja. Benda ada saja dah. Sama ada benda ada tu qadim ke, zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan sendiri, ataupun benda ada tu benda yang baru, tak kira. Bis itu. Dan bagi samad dan basar itu ada tiga ta'alluq. Ada tiga nama bagi hijau dah. Tiga ta'alluq ni nama bagi hijau maksud itu. Bukan ada tiga hijau je. Ada nama bagi tiga hijau. Hijaunya banyak lah. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar, Tuhan lihat belakang. Banyak bukan tiga. Tuhan dengar habis segala benda ada. Tuhan lihat habis segala benda ada. Banyaklah benda ada ni. Ni ada. Kapek ni ada. Meja ni ada. Tuhan dengar belakang, Tuhan lihat belakang. Banyak Tuhan dengar, Tuhan lihat ni. Bukan tiga. Atau tiga. Nama bagi hijau tu tiga dah. Nama security tapi hijau banyak.
Kena tutup belatu lah, kena pasang kamera lah, kena nama so hijau banyak dah. Ni nama 3 hijau banyak padanya. Sambung semula pula lah. Tak sedar kau Dan bagi samak dan basar itu 3 ta'alluq ni. Ada 3 nama bagi ta'alluq. 3 nama bagi hijau. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu a'lam. Ada? Habis dah. Awal ni. Oh, lagi kau tak sedar nak kecil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajil wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khayri ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastawdi'uka ma ta'allamnahu farji'hu inda yadina bi barakati sayyidil mursalin wa ulama'il 'amilin wa awliya'is salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil Air suam, Ustaz. Aduh, boleh kok? Boleh. Ni apa? Tak sekarang ni pas. Tidak lepas bayar. Bagus biji. 20 tahun dia tetap saya itu. Oh, tahun ringgit. Ringgit 55 ya. Satu ya 50. Betul. Harga dia. Kawin saya sudah. Saya terkira yang lain. Jadi keluarga saya ada. Bro, minta tolong bro.